Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Selasa 17 Mac 2026 bersamaan 27 Ramadan 1447 Hijrah, sekolah kami mengadakan majlis kata Al-Quran dan semarak rasa identiti. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salavatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. إذا زلزلت الأرض زلزالها ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا جهنم خالدين فيها لا إله إلا الله والله أكبر. Mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Tidak lama lagi. Begitulah tadi suasana penuh barakah dalam majlis khatam Al-Quran peringkat sekolah pada tahun ini. Keakraban yang terpancar antara guru dan murid saat mengalunkan ayat-ayat suci tadi membuktikan bahawa Al-Quran bukan sekadar bacaan, malahan menjadi nadi penyatu warga sekolah kita. Semoga syiar Islam terus mekar di bumi SMK Dato' Harun. Dan semoga kita semua terus istiqomah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup yang abadi. Saya, Nur Aida Syafiqah binti Ahmad. Dan saya, Nur Zara Anissa binti Muhammad Zamri. Bersama kru penggambaran TVPSS.